Dah tidur dah ni. Sekarang kita shoot guna DJI Osmo Action 6. Ni tengok macam mana dia punya kamera. Okey, yang ni saya rekod guna 1080p 60 fps. Shutter speed 120, ISO 100 hingga 800. Macam mana, okey tak? Ni dalam kereta. Tepi ni nampak langit-langit tu. Ni depan. Langit tu nampak macam cerah sikit, tapi tak tahu lah. Ni saya ambil dalam format D-Log M. Sekejap lagi saya color grading guna DaVinci. Tengok dia okey ke? Tak okey, tapi nampak macam tu sangat. Okey, ni tadi semua yang sama, cuma kita tukar ISO 100 saja. Ni kita tak pakai ND filter. Nampak? Sekarang ni dah faham sikit-sikit pasal kamera. Jadi lepas ni kita boleh all out kamera ni. Nampak? Nampak detail-detail dia tu nampak lebih creamy. Dia punya sharpness saya -1, noise reduction 0. Okey tak? Orang sebelah. Sekarang ni kita training sebab nanti nak kita travel nanti kita nak ambil footage dalam bentuk format D-Log M. Ingat ke biasa je ilmu videografi dengan fotografi ni dia punya luas. Ni saya letak kat IG, Facebook. Okey, siapa-siapa nak beli action cam, tengok footage ni. Ni saya ambil Rocky Steady yang plus. Tak tahulah korang faham ke tak faham. Kalau korang tak faham, boleh tanya Cik GPT. Nampak ni depan. Ni 100 je ISO ni. Nampak langit-langit dia punya detail. Nampak? Ada goyang-goyang tak? Ada goyang-goyang tak? Ni kalau kita travel lah ambil shot ni. Ni kita pakai ND filter, jadi ISO tu kejap cerah sikit. Dia ada pantul lag. Kalau pakai ND filter ni InsyaAllah okey sikit. Lepas tu boleh ambil ni pula. Ni action cam sikit siapa yang nak cari kamera boleh ambil yang ni. Sebab apa? Dia boleh tengok belakang dan juga depan. Sejenis lelaki aku, kalau dia nampak orang yang gatal lidah tengok tu, mulut dia kalau tak menegur orang sehari tak boleh. Dia naik eczema mulut tu. Makan cheese. Aish makan apa tu? Cheese. Sedap ke? Sedap. Okey, sekarang ni format semua masih sama lagi. Cuma nampak tak dekat atas tu yang ada Petronas kat atas tu kan? Nampak macam mana? Tak tahulah, saya pun tak tahu ni. Sekejap lagi baru nak color grading. Saya ayat ni sebelum buat lah. Tapi saya tunjuk video ni dah color grading lah. Ni je dapat. Nampak tak? Langit semua okey tak? Lagi satu ke? Lagi satu. Ni. Tengok ni. Ibu. Untuk nampak hijau dia tu. pakai baju Sony untuk saji. Untuk Sony. Lagi satu kamera ni, siapa yang introvert memang sangat-sangat sesuai. Sebab ada traffic light. Traffic light ambil ke? Ibu. Okey, kita boleh Untuk baju ya Allah, tengok tu ada food panda satu, Grab satu. Nampak okey tak? Semoga abang ni dilipahkan rezeki lah. Siapa yang introvert kan, boleh pegang macam ni. Ni tangan ni pegang macam ni. Okey, pegang macam ni lah. Pegang macam ni. Kamera kat situ kan. Nanti tutup lah. Boleh tutup. Faham? Jadi tak malu lah kalau nak cakap dapat kamera kan. Cakap lah dapat kamera. Dia punya suara apa okey. Ni tak pakai mic kan. Ni kalau pakai mic memang padu lah. Memang puas hati lah. Siapa yang introvert macam saya introvert tau. Nak cakap dapat kamera memang malu. Tapi kalau pakai yang jenis kecil macam ni, kita pergilah mana-mana pun tak akan malu. Sebab kamera kecil saja. Lagi satu dia ada magnet. Okey, yang ni apa? Okey. Ni format semua masih sama lagi. Pokok, langit, motor, apa ni? Siapa-siapa boleh naik motor ni, selamatlah dunia akhirat. Okey. Dia hijau dah. Lagi satu kamera ni dia ada magnet tau. Jadi kalau kita nak tampal dekat mana-mana mudah. Aisyah sini. Aisyah.
Anak aku. Tengok dia. Papa lah. Betul. Dok bapa. Bukan dok bapa lah. Betul-betul dok bapa. Dia boleh ngata bapa dia orang. Tengok. Benda makan hari ke? Ni format masih sama lagi, tak pakai ND filter. Mana ayah dok? Kalau pakai ND filter lagi comel kot. Tiga dah. Lagi depan. Mana ni? Ais nak ke dia gigit? Dok bapa. Itu orang lah. Ni masih sama lagi. Format masih sama. Okey dah. Apa ni bang? Ish. Dok. Ni backlight macam ni, backlight. Format semua masih sama lagi. Okey tak? Ada juga ni air kawan-kawan. Kenapa tak lambat macam mana? Aku tak tengok. Tak tengok. Okey, ni masih sama lagi dia punya format. Tank ATP 60 fps, satu stick 120. ISO 100. Dalam mall lah. Dalam mall. Dalam cafe lah. Macam mana? Okey tak? Ada lighting. Tadi backlight ni tak backlight. Yang ni Rocksteady yang plus punya lah. Dia punya stabilizer Rocksteady plus. Okey tak? Kalau korang rasa okey kalau grading dia ni, korang bagi tahu kat komen, nanti saya share untuk next video. Okey? Joget. Ni lighting. Aish. Lighting. Ni lighting. Lighting. Okey, sekarang ni kita nak test dia punya stabilizer. Yang ni kita pakai Rocksteady plus. Aish. Nah, Aish cuba pegang mata Aish lari. Pegang elok. Jangan tutup tu. Pegang elok. Pegang macam papa macam ni. Ni. Okey. Tengok. Okey, pusing. Pusing lagi. Apa ni? Lepas tu dia boleh lekat. Nampak boleh lekat. Boleh lekat macam tu. Yang ni kita lekat dekat besi tu. Sini. Aish. Terasa. Fresh juice. Oh, jus. Aisyah. Afi. Duduk lelos. Apa tak hebat? Macam nak carrot tak? Hebat. Nak carrot? Apa kau boleh hebat? Okey, terima kasih datang lagi. Kita dah habis makan. Kita telah test. Papa menang. Kelebihan Donna. Okey, itu saja footage daripada DJI Osmo Action 6. Okey. Macam ni tu. Okey ke tak okey? Kalau okey, komen kat bawah. Kalau okey, saya share macam mana saya setting supaya dapat footage macam ni. Okey, kalau tak okey, tak payah komen lah. Tapi komen je lah. Duit boy. Bye. Duit. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Aduh tak. Ibu.